Okay. Poin yang kedua, cerita tentang lifestyle. Ada orang income dia bukan cakap sikit, ada lebihan sepatutnya. Saya sebelum saya aktif buat public good, antara benda yang saya buat adalah saya belajar siasat kewangan orang, one on one. Jadi tuan-tuan dia memang reveal everything lah dalam hal dia cerita. Oh ni komitmen dia, hutang dia macam ni, semua dia cerita, gaji. Sebab dia minta tolong saya kira kan advice dia. Jadi dia tak boleh tipu saya lah. Jadi dia pun cerita, semualah dia cerita apa-apa yang dia buat. Saya tengok memang ramai orang, ada yang income dia boleh tahan besar, tapi komitmen dia push memang dahsyat, merah. Jadi bila komitmen tinggi, income besar, tetap tak boleh cover. Satu. Yang kedua, okay, bila bercakap tentang lifestyle ni tuan-tuan, masalah ramai orang, banyak apa yang dia belanja untuk lifestyle. Contohnya apa? Kereta. Saya bagi contoh kereta, kenapa? Ni banyak tahu kes-kes kereta. Kalau saya cerita ngeri. Ada orang, dia beli kereta, dia punya installment bulanan tuan-tuan untuk kereta 30% daripada gaji dia. Sepatutnya kalau ikut guideline berapa? Jangan lebih 15% untuk installment kereta yang bulanan daripada gaji kita.